Apakah hukum benda beza solat daim dengan solat fardu? Sebab ada orang kata yang buat solat daim tak perlu solat fardu. Sebab tu suruh mari dengar, mari sesak, balik tak sesak dah. Solat daim ni ajaran sesat. Nampak? Ajaran sesat. Apa makna solat daim? Dia kata solat yang sentiasa buat, tak perlu mengambil wudu, tak perlu berdiri, tak perlu baca Fatihah, tak perlu apa benda rokok sujud. Solat daim ni sampai masa solat dalam hati ingat kepada Allah. Cukup. Hukumnya mereka ini bukan lagi beragama Islam. Batal akidah, sudah jadi kafir murtad. Orang yang meninggal semayang kerana malas. Ini ramai golongan kita. Anak-anak muda kita main bola, main motor dan sebagainya, ke laut dan sebagainya, galik tak semayang. Kita tanya dia wajib ke tak? Wajib semayang. Mereka ini tidak rosak iman. Mereka derhaka saja kepada Allah. Fasik saja. Yang kedua yang kamu tanya ni, inada. Mereka tak solat. Mereka kata solat itu tidak wajib. Yang wajib ialah solat dalam hati saja. Nampak? Lepas tu bagi solat tu daim. Solat, kalau solat sentiasa rokok sujud, macam mana kita nak kerja? Macam mana kita nak cari makan? Macam mana kita nak nawak gitu-gitu gini, tak ada dalam kehidupan dunia. Dan solat itu kena daim, kena kekal. Maka solat daim ni maksudnya mestilah solat itu hanya dalam hati saja, ingat kepada Allah. Sudah dikira solat yang kekal, tidak terganggu lagi. Nak? Kita hak bodoh, iya juga. Mati, haram tanam kubur Islam. Siapa pegang solat daim, haram tanam di kubur orang Islam. Kerana riddah. Hati-hati. Lepas tu kalau ada orang solat daim ni pegang lagu ni, suruh dia bertaubat. Faham lagi? Kalau tak nak bertaubat, ambil gambar dia, tepek di papan kenyataan masjid. Sebab apa? Sebab diharamkan kita semayang mayat dia kalau mati. Kerana dia menafikan wajib semayang. Padahal Nabi bila sakit dipapah semayang lagi. Semayang tak boleh beri, semayang duduk. Kita bahang semayang daim. Ini semua bodoh belaka nak tipu kita. Dah. Macam-macam peseng. Ada hak jumpa kita, Ustaz, sebenar-benar semayang, mana? Dia kata gini, kita kena bijak dulu tempat kita nak sujud sebelum takbir. Lepas tu kejam mata, bayang Kaabah, mengundur akad takbir. Kata tok mu. Mu ambil hadis mana? Mu baca hadis ni. Semayang ni hak Nabi ambil dalam Isra Mi'raj. Mu baca hadis ni. Pada nak menyesak orang ramai. Betul tak? Apa benda nak? Order je boleh. Pakai spender boleh. Mendengar mu nak pada. Siapa mana-mana pernah pegang ajaran itu, taubat. Allah Maha Pengampun. Mayang kita semayang ni lah. Faham? Salli qa'imah. Semayang diri. Fa in lam tastati' fa qa'idah. Tak larat berdiri, semayang duduk.